Ketahui rahsia untuk kekal sihat dan cergas. Tontoni Aku Ingin Sihat bersama Hilin. Alamilah revolusi yang mengagumkan dalam penjagaan kesihatan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebelum bermula, saya ingin mendoakan anda sentiasa sihat dan ceria di samping keluarga yang tersayang. Saya Dang Suria Zainuddin. Selama setengah jam ini, anda akan bersama saya dalam satu program terkini iaitu Aku Ingin Sihat. Aku Ingin Sihat adalah sebuah program yang mengetengahkan tentang kesihatan dan juga perjuangan pesakit menempuh ujian Tuhan apabila diuji dengan pelbagai penyakit. Proses kehidupan banyak berkaitan dengan situasi kesihatan seharian. Apalah artinya kejayaan dan kemewahan hidup jika kesihatan diri tidak mengizinkan untuk anda menikmatinya? Biarlah aku yang sakit. Jangan anak aku. Itulah kata-kata yang sering meniti di bibir ibu bapa penyayang. Tiada ibu bapa yang sanggup melihat penderitaan seorang anak yang masih kecil menanggung azab penyakit yang sukar diubati. Bagaimanapun itulah pengalaman berharga buat pasangan Muhammad Nazli dan isteri dalam menangani situasi ketika puteri sulung mereka mengidap penyakit kulit kronik beberapa tahun yang lalu. Saya mengajak anda mengimbau kembali kehidupan adik Nurin Batrisha Muhammad Nazli yang pernah mengidap penyakit eczema sehingga akhirnya dia pulih seperti kanak-kanak lain. Kita saksikan. Kanak-kanak keluar bermain atau berbasikal di waktu petang adalah satu pemandangan biasa. Ini kerana lumrah dunia kanak-kanak adalah sentiasa dipenuhi dengan aktiviti ceria dan menyeronokkan. Namun pemandangan ini adalah satu keajaiban bagi ibu bapa kanak-kanak perempuan ini. Jika 5 tahun lepas, Nurin Batrisha Muhammad Nazli hanya mampu melihat dari jauh rakan sebayanya bermain dan bergembira. Hari ini Nurin bukan sahaja boleh bermain basikal, malah lebih dari itu. Dia kini aktif bersukan di sekolah dan menjadi pelajar cemerlang. Malaysia dapat nombor 9. Tu masa hari sukan satu Malaysia tu kan, yang semua sekolah, semua daerah ni buat mata desa tu kan, dapat nombor 8. Saya kalau periksa matematik saya selalu dapat A. Beginilah keadaan Nurin pada tahun 2004 yang lalu. Dia menderita penyakit eczema atopik, iaitu sejenis penyakit kulit kronik. Seluruh tubuhnya dari kepala hinggalah ke kaki diserang penyakit ini, menyebabkan dia sentiasa berasa gatal dan pedih di seluruh badan. Dihinggapi penyakit ini ketika masih berusia 3 tahun, Nurin membesar sebagai kanak-kanak yang tidak ceria dan sentiasa menangis kesakitan. Malam-malam pun memang dia tak boleh tidur. Pukul 2-3 pagi memang dia tak boleh tidur, duduk mengkaru, gatal. Sampai kulit bawah peha ni dekat sini pun jadi kering. Bila dia nak bangun dia sakit. Koyak sampai berdarah. Sampai satu masa dia tak boleh berjalan. Eczema biasanya mudah menyerang bayi. Lazimnya menjangkiti bahagian muka dan kulit kepala, dan kebiasaannya eczema boleh hilang dan sembuh sendiri apabila bayi semakin membesar. Namun sebaliknya, eczema yang dihadapi Nurin menjadi semakin merebak dan serius, lantas menambah kesakitan yang ditanggung si comel ini. Sampai ada satu masa kita terpaksa cukur rambut dia. Sebab nak bagi dia baik cepat kan. Kita sapu ubat doktor tu dia macam surut sekejap. Lepas tu 2 minggu lagi dia datang lagi. Gatal yang berlebihan, pedih disebabkan kulit terlampau kering, membataskan pergerakan Nurin. Bau hanyir dan resah berpanjangan, inilah azab yang ditanggung oleh Nurin selama 2 tahun. Kawan-kawan dia kata dia ada gutu. Masalahnya dia bukan gutu, tapi kulit-kulit kering dia jatuh kan. Tu kawan-kawan dia tak nak kawan dengan dia.
Selama 2 tahun, ibu dan bapa Nurin berusaha untuk mencari penawar bagi penyakit puteri kesayangan mereka itu. Cakap sahaja di mana ada doktor, pakar kulit, pemuh dan ustaz yang dikatakan boleh menyembuhkan Nurin, mereka akan segera ke situ. Dalam tengah tahun 2006 tu, saya telah berjumpa dengan satu suplemen yang agak baik. Saya telah mencubanya selama lebih kurang 3 bulan dan saya nampak perubahan yang ketara. Impian Nazli dan Zuraidah untuk melihat Nurin kembali ceria semakin menjadi kenyataan. Usaha mereka mula menampakkan hasil apabila eksema yang meliputi hampir keseluruhan badan Nurin beransur hilang. Sekarang Alhamdulillah 80% dia dah baik. Kalau kita tengok dari rambut dia, hari tu rambut dia kuning. Kalau kita tarik macam ni rambut dia boleh putus kan. Sekarang dah hitam licin. Yang bawah peha dia pun yang buruk hari tu pun dah okey. Dia sekarang dah boleh main, boleh bangun. Dia sukalah, dia gembira. Bagaikan matahari terbit di waktu pagi, begitulah apa yang dirasakan oleh keluarga Nurin. Dari hari ke hari, kulit Nurin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Semangat dan kesungguhan yang diiringi dengan kasih sayang akhirnya mencatatkan satu keajaiban dalam diari keluarga ini. Pada penghujung tahun 2006, Nurin Batrisya 100% bebas daripada penyakit eksema. Kalau dulu tu, kalau makanan laut ni memang dia very sensitif lah. Dia tak boleh. Dia akan keluar merah-merah semua tu akan gatal-gatal lah. Sekarang ni tak lagi lah. Kini 5 tahun sudah berlalu. Nurin Batrisya masih kekal bebas daripada penyakit eksema dan dia boleh melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh kanak-kanak sebayanya. Dia juga boleh makan apa sahaja, hatta makanan laut sekalipun, tanpa risau akan dijangkiti eksema lagi. Saya dah sihat dan saya dah sembuh. Dan kerana kulit saya tidak ada kuping-kuping lagi dan sekarang saya ada ramai kawan. Begitulah lumrah dalam kehidupan kita, setiap manusia dengan ujian masing-masing. Apa yang penting kita harus cekal dan tidak mudah berputus asa kerana setiap masalah yang tercipta pasti ada penyelesaiannya. Bagi Nurin sekeluarga, diharapkan agar penyakit eksema yang pernah mengundang nestapa tidak akan berulang lagi. Alangkah bersyukurnya ibu bapa adik Nurin Batrisya. Bagaikan hari mendung, bertukar cerah. Begitulah kehidupan mereka kini. Baiklah, kita kembali selepas pesanan penaja untuk isu yang menarik iaitu penuaan. Jumpa lagi seketika nanti.